Umur anda sudah masuk kategori warga emas. Adakah masih berbaloi untuk anda mulakan simpanan emas? Keistimewaan emas ini, ia tiada had umur dan sesiapa sahaja boleh memiliki emas. Sekecil anak baru lahir sehinggalah warga emas, yang bergaji besar sehinggalah yang muflis, warga negara asing dan juga warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Dalam hidup ini tak ada yang terlalu lambat kecuali bila kita sudah meninggal dunia. Jadi jangan jadikan usia sebagai penghalang untuk anda membuat sesuatu keputusan. Sudah ramai pesara dan warga emas yang baru sahaja menyimpan emas. Sebenarnya terdapat banyak fungsi emas. Golongan muda, emas ini sebagai simpanan untuk mereka yang sukar untuk menyimpan. Untuk golongan yang 30-an dan 40-an, emas ini untuk digunakan untuk capai matlamat kewangan seperti lansaikan hutang atau membeli rumah. Dan untuk pesara dan warga emas, emas adalah pelindung nilai simpanan anda. Simpanan yang banyak apabila dibiarkan dalam bentuk wang fiat mungkin nampak keuntungan dalam bentuk dividen. Tetapi nilainya jatuh setiap tahun dan akhirnya simpanan persaraan tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup anda. Emas pula kalis inflasi yang mana harganya meningkat selari dengan kenaikan kos barangan dan kos sara hidup. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas fizikal, anda boleh isi borang sign up atau rujuk pin video saya 5 langkah mudah untuk daftar akaun emas secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Follow for more.